Prosedur yang standard bagi setiap penyelenggaraan kereta, kereta perlu dijakkan pada ketinggian yang sesuai. Sebelum membuka penutup minyak enjin, pastikan penutup enjin dibersihkan daripada habuk terlebih dahulu. Buka penutup minyak enjin untuk mendapatkan tekanan udara positif supaya nanti minyak hitam lebih senang keluar dari tangki simpanan. Dengan menekan saiz panah 14, buka nut penutup tangki minyak hitam. Dan jangan lupa untuk bawa keluar O-ring seal yang terdapat di antara nut tersebut. Pengeluaran minyak hitam boleh capai sampai 4 liter. Jadi aku sangat sarankan korang untuk beli bekas tadahan yang sesuai untuk kereta korang. Sambil menunggu minyak hitam lama yang masih mengalir keluar, gantikan O-ring yang lama dengan O-ring yang baru kepada nut penutup tangki minyak hitam. Setelah minyak hitam sudah berhenti mengalir, kita boleh mengikat semula nut kepada tangki minyak enjin. Pastikan drain plug ini diketatkan menggunakan tangan dan bukannya menggunakan alatan pneumatik ataupun alatan kuasa elektrik yang boleh merosakkan berbenang skru tersebut. Langkah seterusnya adalah untuk memusingkan steering ke arah kanan supaya kita mendapat akses kepada penapis minyak enjin. Dengan menggunakan alatan khas membuka penapis minyak enjin, kita perlu memusing ke arah lawan arah jam untuk membuka penapis tersebut. Pastikan anda telah menadah lantai di bawah dengan bekas tadahan untuk mengelakkan tumpahan minyak hitam yang tidak diingini. Pastikan juga getah pengedap dikeluarkan bersama dengan penapis minyak untuk mengelakkan pengedapan berganda. Sebelum memasang penapis minyak yang baru, pastikan penapis minyak yang baru juga mempunyai getah pengedap. Isikan penapis minyak tersebut dengan minyak enjin yang baru. Dan kemudian salurkan getah pengedap dengan minyak enjin tersebut. Ikatkan penapis minyak yang baru dengan menggunakan tangan. Bila sampai tidak boleh diketatkan dengan tangan, bolehlah guna alatan khusus untuk diketatkan dengan suku pusingan sahaja. Bila mana dah rasa minyak enjin telah mencukupi, kita perlu menarik keluar dipstick untuk melihat isi padu semasa di dalam tangki minyak enjin. Pengisian minyak enjin tidaklah sampai sepenuh-penuhnya, tapi korang kena isi setakat 75% saja daripada keseluruhan isi padu tangki minyak enjin.